nak buat apa ni? Unboxing. Yes. Kena ada apa dulu? Kena yang ni semua ni keluar. Salah, kena ada gunting. Gunting dulu. Okay, tunjuk kat kawan-kawan dulu. Ni. Dah ada ni. Yang ni dia ada Dream Supermarket. So yang ni bolehlah ambil niaga, dah start niaga kan. Macam aja macam Ain. Macam mana ni? Baguslah niaga kan ada duit. Keluarkan dah duit ni. Okey. Tarik letak kat atas tu. RM20. Banyak kan dia. So kita kena keluarkan yang ni dulu. Benda boleh? Boleh? Oh. Berapa ringgit dah tu? Mana ni duit? Mesti lah. Nanti papa Beli permainan, lepas tu dapat duit lagi. Betul? Betul gitu. Betul. Ni apa Macam mana? Dia kena buka baik-baik. Kalau tidak, kita koyak habis kita. Habislah kita. Habis. Kita buat cashier dulu. Kita buat cashier ni dulu. Yang ni yang dah tunjuk yang mana? Ni kat mana? Ni kan? Lah ni. Lepas. Tak. Kita sepatutnya kat sini dah ni kan? Ini juga salah. Jadi sepatutnya buka tu. Oh. Ini dia terbalik ke sini. Salah lah papa ni. Tak. Katanya tak boleh ke sini. Tapi yang ni nampak ke? Dia tak tahu nak kat mana. Dia mesti ada dia punya ni kan. Dia dah jadi dah. Sedap. Ni kot. Ni bukan. Ni apa? Bukan masuk sini. Ni apa? Dia warna putih tau. Ni lah ni. Bahaya bang. Bateri ni memang bahaya lah. Budak-budak tak boleh. Bahaya. Budak-budak tak boleh main. Nanti kalau meletup baru tahu. Habis lah kalau dah meletup semua. Ini apa? Ni apa? Ahmad, kawan-kawan tengok ni apa ni? Nasi goreng. Bukanlah, ini bulat-bulat. Dia dengan pinggan lah tu nasi goreng. Jimmy, sorry. Ini nanti nandai. Masuk bawah dulu. Kita masukkan bawah dulu. Masuk bawah atas. Masukkan bawah. Okay, ini apa? Yang ni? Yang ni? Yang dia ada selalu Halloween. Tapi yang ni warna kuning. Apa? Cuba ingat balik, cuba ingat. Nak touch ke tak nak touch? Ni. Ni lah pam. Tak dekat sikit. Ais. Escape.
bos. Saya ada cookies. So, awak nak cookies ke? Cik nak apa? Bagi saya air kopi satu. Boleh. Okay, thank you.